Di sini saya nak bercakap satu perkara ya, tentang hak. Memang betul seperti kata Cik Faizal buang tadi, hak kita ini termaktub dalam perlembagaan seperti hak bersekolah, hak pekerjaan, hak ini, hak ini. Dari mana sebenarnya hak ini datang? Ya, sebagai warga negara, hak ini datang kerana kita sebagai warga negara membayar cukai ya. Walaupun kita tidak membayar cukai pendapatan daripada Kementerian Pendapatan Dalam Negara, tapi kita sebenarnya membayar cukai secara tidak rasmi. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, walaupun kurang penglihatan atau tidak nampak langsung ataupun dah, tetapi antara pembayar cukai itu apa saja yang kita pakai itu kita membayar cukai. Kalau kita beli baju, kalau kita beli rokok, kalau kita beli tepung, gula, susu, semua itu kita membayar cukai. Cukai ini dikumpulkan dalam kantung kerajaan, dijadikan dana, di dana treasury, di dalam Kementerian Keuangan. Duit ini, duit cukai kita inilah digunakan untuk menjalankan negara kita ini. Jadi kita, walaupun kita kurang penglihatan, walaupun kita buta, kita memiliki hak yang sama. Karena itu kita harus, orang-orang kurang upaya ini harus bangun sedar dan memiliki kesedaran jati diri bahawasanya anda juga memiliki hak yang sama. Ini kita mesti ada confidence, mesti ada keyakinan diri. Keyakinan diri ini bahawa yes, betul, saya memang tak nampak, saya memang tak nampak jalan, saya memang tak nampak ni, tak betul. Tetapi saya juga mempunyai keyakinan diri bahawa saya adalah seorang insan, saya adalah warga negara, saya memiliki hak yang sama. Ini harus ditanamkan ke dalam jiwa raga orang-orang kurang upaya. Kita mesti jangan merasa kita kecil hati. Kita jangan merasa bahawa kita ini berjiwa hamba. Kalau kita berjiwa hamba, kalau kita tidak memiliki keyakinan diri, maka orang lain akan memijak-mijak kepala kita. Betul tak? Jadi keyakinan diri dan memiliki confidence ini amat penting. Walaupun katakan memang betul, saya tidak nampak, memang betul, saya memakai tongkat, memang betul, saya membaca mereka, itu tidak dapat dinafikan. Tetapi hak saya sebagai seorang warga negara, sebagai seorang insan di bumi Allah ini adalah sama. Tidak ada perbezaan. Inilah yang dikatakan hak asasi manusia. Jadi saya begitu berbangga kerana pada 17 hari bulan 3 nanti, saya berharap betul-betul bahawasanya bukan saja semua dalam Dewan ini akan datang ke situ, tapi panggil lagi seluruh Malaysia ini datang, tunjukkan kekuatan sekaliannya. Tunjukkan kekuatan orang kurang upaya. Bukan saja itu yang peka, yang tuli, yang buta, macam ditulis di dalam buku sejarah, buku-buku klasik Melayu itu, apabila raja buat kenduri. Biar saya bacakan klasik ini. Yang capek datang bertongkat, yang buta tolak menolak, yang peka membakar mercun, yang kurap tergaru-garu. Mereka datang untuk hadir ke kenduri raja. Kenduri raja kita kali ini ialah 17 bulan 3 di rumah Suhakam. Saya akan kata kecewa sekali kalau tidak ada 2, 3, 4 ribu orang kurang upaya. Inilah peluang yang paling besar untuk ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang yang kurang upaya datang menunjukkan setia kawan, menunjukkan I want to be counted. Saya hendak dikira sebagai warga negara. Lihat, memang saya tak upaya, tapi ini hak saya. Ingat 17 bulan 3. Terima kasih.